Alright geng, depan aku ni ada sebuah Audi A4 2.0T, kepunyaan bos aku. Audi 2.0 hatchback. Okay, kita pusing satu kali tengok. Mau plate BMW Akrapovic geng. Dua exhaust Akrapovic. Pusing satu kali tengok. Ini tayar bersaiz 245/35 ZR19, maknanya rim 19 inci kan. Brake stock, brake asal Audi, brake stock. Ini dia punya trademark dia, lubang aircon. Door handle Audi. Dalaman tak payah cerita, dalaman bersih kan. Terlejur. Ni confirm meniru aku ni. Tu dia punya ni, dia punya S-line. Depan pun stok lagi kan. Okay. Audi. Ini kenapa ni? Ini sebab apa ni? Cerita sikit. Come on lah, tutup lah. Nak aku tampatik dengan tik hitam boleh je. Aduh. Uish. Handsome geng. Audi Encik Rosie. Semua standard, semua stok. Ini pakai je. Yang penting jangan cucuk geng. Ini 2.0 twin turbo ni. Jangan cucuk. Okay. Tengok jauh dah gerun kan. Kau tengok dari jauh dah gerun. Alamak. Stay tune tadi parking sebelah aku pula ada kuas standard habis kuli-kuli. Yang penting sekali owner support Palestine geng. We stand for Palestine. Free Palestine geng. Kamu lah lak-lak sikit. Aduh, kotor ni geng. Bang, kotor ni. Aduh, cermin watermark tu. Alamak. Ni sekarang apa ni? Agung punya. Tak tengah-tengah. Tengok, sayang insiden tak tengah-tengah. Alamak. Dah jom tidur. Pukul 1 dah ni. Review sikit dah.